Siapa tokoh Melayu Islam yang lantang menyuarakan penindasan di bumi Pi? Nama beliau adalah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Ramai sangka isu Palestin itu jauh, tiada kena-mengena dengan mereka. Tapi bagi seorang tokoh kemerdekaan tanah Melayu ini, Palestin bukan isu yang berbeza. Ialah isu yang sama, iaitu penindasan dan penjajahan tanah umat Islam. Ramai yang tak tahu, pada tahun 1930-an, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pernah berada di Palestin. Beliau menyaksikan sendiri penindasan di bawah kuasa British. Beliau turut terlibat dalam bantahan terhadap deklarasi Balfour. Sekembalinya beliau ke tanah Melayu, beliau ditahan oleh penjajah. Bayangkan, dengan segala kekurangan ketika itu, beliau sanggup meredah untuk turun ke bumi Palestin bagi memberikan solidariti dan membantu pelarian di sana. Sejurus pulang ke tanah Melayu, Burhanuddin menulis majalah Taman Bahagia yang menulis berkenaan penindasan di Pi sehingga ditahan British dan dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang diusahakan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini jelas. Orang Nusantara bukan sekadar penonton, tetapi penyokong awal pembebasan Al-Aqsa. Hubungan ini bukan hubungan bangsa semata-mata, ia hubungan akidah. Sakit umat Islam di Baitul Maqdis adalah kesakitan kita di Nusantara. Bagi Dr. Burhanuddin, memerdekakan Malaysia bererti melawan penjajahan di mana saja ia berlaku. Dari dulu sehingga ke hari ini, di mana saja kita berada, tanggungjawab itu tetap berada di atas pundak semua umat Islam. Semerah padi mentera